So sama juga macam kawan Fiza, best friend Fiza masa Fiza kecil-kecil. Itu lama tak jumpa, masing-masing ada kehidupan sendiri kan. Ada kehidupan sendiri. Jadi masa tu kita plan nak jumpa. Okay, kita nak jumpa. Ayat first kali dia cakap, Fiza, kau lain sekarang. Dia cakap, kau lain sekarang. Sama juga macam apa ayah saya cakap, berseri, putih macam tu. Sebelum ni kalau kau nak nampak cantik, kau kena make up. Kau kena make up tebal. Jadi sekarang kau tak payah. Masa jumpa dia tak pakai apa-apa. Tak pakai apa, just pakai lip balm je. Cakap lain, berseri semua. Macam orang kira dia semua cakap benda yang sama kan. Macam sama lah ayat sama. Ambil uduk, solat 5 waktu sehari semalam. Tapi itulah beza dia. Tak tunggu daripada siapa. Buat apa yang kita nak daripada orang tu, bagi diri sendiri. Bagi kata-kata semangat kat diri sendiri. Bagi pujian dekat diri sendiri. Tengok cermin, bagi kata-kata semangat kat diri sendiri. Rasa macam tak ada semangat, bagi semangat kat diri sendiri. First macam janggal lah, siapa yang tak pernah buat kan. Rasa janggal. Jadi buat setiap hari. Tengok berubah tau. Berubah. Kadang tak payah duduk kat depan cermin, just duduk macam ni, just bagi semangat ataupun dalam diri sendiri. Tapi jangan depan orang lah, belakang tabi. Nanti orang cakap gila. Oh, kenapa cakap seorang-seorang? Tapi kalau orang keliling jenis faham, dia berbincang dengan diri dia tu, dia bagi kata-kata semangat kat diri dia, dia puji diri sendiri. Okay. Kalau orang yang jenis yang tak faham, cakap dia gila. Yeah. So macam tu. So lah, itulah healing journey Fiza. So bukan sekarang, apa yang nampak sekarang ni is result. Okay, result 8 tahun punya healing. Dari umur Fiza 20 tahun sampailah sekarang. Fiza masih lagi bagi kita semangat kat diri sendiri, bagi pujian, apa yang Fiza nak daripada orang, daripada orang keliling, Fiza bagi kat diri sendiri. Ya, alhamdulillah. So kalau tunggu orang, tunggu sesiapa lah, tunggu orang yang kita sayang, tunggu orang keliling. Dia orang bukan jahat, nak cakap jahat tak. Tapi kadang-kadang orang yang kita tunggu tu pun tak ada benda tu. Kita nak kasih sayang, semangat daripada orang keliling kita. Tiba-tiba orang keliling kita pun dia tak sayang diri dia sendiri. Mungkin dia pun salahkan diri dia sendiri. Mungkin dia benci diri dia dalam